Dan bagaimana untuk melegakan tekanan pada bahagian leher? Dalam video ini, saya akan ajar anda cara untuk melegakan tekanan pada bahagian leher di rumah tanpa peralatan dengan cara yang mudah dan berkesan. Dan perhatian, ini adalah salah satu kes di mana semua orang patut tahu senaman-senaman ini, terutamanya mereka yang ada hernia cakera atau artrosis pada bahagian leher. Dan yang paling bagus sekali, anda akan lihat bahawa anda tidak perlu kurus, muda atau sangat fleksibel untuk buat senaman-senaman ini dan memperbaiki leher anda. Orang ini memang gila. Dan kita akan mula dengan menggabungkan beberapa senaman dalam satu. Ini kerana mustahil untuk kita nyah mampatkan tulang belakang, cipta ruang untuk cakera, untuk sendi tanpa menggerakkan otot-otot di tepi sini, di otot leher dan di tulang rusuk. Ketegangan inilah yang menekan leher, menghimpit tulang belakang dan menarik kepala ke depan. Jadi, senaman yang kita akan lakukan akan menghilangkan ketegangan ini dari bawah sampai ke atas dan pada masa yang sama, nyah mampatkan tulang belakang. Anda akan duduk di atas kerusi dengan seluruh tulang belakang disokong dari bawah hingga ke atas. Langkah seterusnya ialah jalinkan jari-jari dan letakkan di belakang leher. Perhatikan, saya lihat ramai orang letakkan tangan di belakang kepala. Ia di belakang leher. Langkah seterusnya, bawa siku ke hadapan, sebaiknya lalu di bawah dagu. Tak perlu sentuh. Biarkan siku. Ini hanya untuk anda rasa tangan memeluk leher. Dalam posisi ini, dengan tulang belakang disokong, anda akan baring ke belakang, menghala siku ke siling. Saya mahu anda rasa seperti meregangkan badan, rasa nikmat regangan itu. Ia bukan sakit. Dalam posisi ini, hakikat tangan memeluk leher sudah membantu melegakan tekanan pada tulang belakang dan untuk memurangkan ketegangan itu, kita akan beri tumpuan semasa melepaskan nafas. Jom. Quando a gente solta o peito dela Boleh? e a gente está alongando aquela tensão. Begitu, kita akan kekal di sini selama 30 saat. Beri tumpuan semasa, melepaskan nafas, jangan tergesa-gesa. Selepas 30 saat kembali perlahan-lahan, lepaskan dan gerakkan sedikit untuk merasai kelonggaran, merasai leher lebih rileks dengan lebih ruang untuk cakera dan sendi. Begini memang jauh lebih baik. Dan untuk meningkatkan lagi hasilnya, ada satu senaman ringkas yang boleh memperbaiki postur leher. Dan apabila kita memperbaiki postur leher, kita dapat mengelakkan ketegangan ini daripada kembali. Jadi, berdiri tegak, rileks bahu. Biarkan bahu jatuh jauh dari telinga, siku diluruskan dan buat isyarat ibu jari ke atas dengan tangan. Perlahan-lahan, tanpa membiarkan bahu naik, anda akan menghalakan ibu jari ke belakang sejauh mana anda mampu. Idea di sini adalah untuk mendekatkan, merapatkan tulang belikat di belakang. Ya, kekalkan posisi ini seolah-olah anda sedang meregangkan badan dan cuba untuk rileks. Jangan biarkan lengan kembali dan cuba untuk rileks. Lakukan pernafasan itu. Lebih perlahan, beri perhatian semasa melepaskan nafas. Lama-kelamaan, anda akan dapati anda memerlukan kurang usaha untuk mengekalkan posisi ini. Anda boleh bernafas dengan lebih ringan. Ia hampir seperti badan anda sedang membiasakan diri dengan posisi ini. Tinggal di sini selama 30 saat dan apabila anda kembali, anda akan rasa bahu lebih pada tempatnya, leher lebih ringan dan jauh lebih anggun. Begini jadi lebih baik lagi. Anda perlu lakukan urutan ini sekurang-kurangnya sekali sehari. Tetapi, anda boleh lakukan bila-bila masa anda perlukan. Kerana seperti yang anda lihat, ia melegakan kesakitan dan meredakan ketegangan di leher ini. Langkah seterusnya ialah menguatkan otot-otot yang menyokong bahagian leher seperti sebuah jaring. Saya tunjukkan cara untuk mula menguatkan otot-otot ini di rumah dalam video ini. Hanya klik di sini pada skrin. Dan untuk anda yang menonton sampai sekarang, ada hadiah untuk anda. Di sini ada video keseluruhan urutan ini tanpa sebarang potongan supaya anda boleh mainkan dan lakukan keseluruhan urutan bersama saya. Jika saya dapat membantu anda dalam video ini, tolong ucapkan terima kasih dengan berkongsi video ini dengan seseorang yang memerlukannya. Itu sahaja yang saya minta. Saya undur diri dulu. Salam mesra dan jumpa lagi. Dan